Cuma kadang-kadang bila ada belia yang hilang keupayaan untuk melihat adakah peluang itu kaca ataupun permata. Ada yang melihat peluang yang diberikan itu sebenarnya ancaman untuk dia. Tapi ada juga yang melihat peluang itu adalah nilai tambah untuk diri dia. Saya bagi contoh untuk sahabat-sahabat semua fahamlah. Apabila munculnya AI, ada orang lihat AI ini sebagai ancaman. Tak? Macam mana ancamannya? Perkara pertama, data peribadi kita macam mana dia boleh tahu? Yang kedua, segala benda yang kita fikir, tiba-tiba dia fikir lebih daripada kita. Jadi bila kita lihat peluang yang ada ni sebagai ancaman, habislah. Tapi bila para sahabat semua dekat sini melihat AI ni adalah satu peluang. Boleh buat tesis guna AI, boleh buat homework pun guna AI, nak mengarang ayat cinta pun guna AI. Peluang, dia jadi peluang lah. Yang pertama sekali, kita tengok dulu lagu mana belia itu melihat dari sudut peluang itu kaca ataupun permata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang semua agama dia meletakkan manusia yang ada nilai adalah manusia yang menjadi aset kepada sesuatu negara, sesebuah negara. Aset yang diertikan sebagai nilai, inilah dia sebutkan aset ekonomi, yang boleh kita jual belikan, yang boleh kita masukkan di dalam demand and supply dalam mencipta peluang. Apabila kita tengok bahawa nilai adalah aset ekonomi, bermakna di sinilah sahabat-sahabat belia semua kena upgrade nilai tersebut. Dari sudut kejujuran, dari sudut integriti, dari sudut tanggungjawab. Nak nampak dekat mana? Nampaknya, nak nampak nilai ni hanya boleh dilihat apabila kita ke hadapan dan menjadi seorang pemimpin.